Disebabkan ramai yang bertanya kepada admin bila sebenarnya tarikh mulanya bayaran bagi SARA 2026 dan bilakah mulanya bayaran fasa pertama STR 2026. Dalam video pada kali ini, admin nak beri sedikit pencerahan untuk memberi gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan tarikh mulanya SARA 2026, berkaitan dengan tarikh mulanya bayaran fasa pertama STR 2026, dengan harapan lebih ramai faham berkaitan dengan perkara ini dan lebih kurang pertanyaan yang menjurus ke arah bilakah tarikh bayaran untuk fasa pertama, bilakah tarikh mulanya bayaran untuk SARA 2026 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan tarikh mulanya bayaran SARA 2026 dan tarikh mulanya bayaran fasa pertama STR 2026. Selagi belum ada bayaran dilakukan, selagi belum ada pengumuman dilakukan, selagi itulah komen demi komen ditinggalkan bertanya bila, kenapa lambat, kenapa tak buat begini, kenapa tak buat begitu, dan banyak lagi sebenarnya komen-komen yang bertanyakan berkaitan dengan perkara ini. Dengan tujuan agar pembayaran dilakukan seawal yang mungkin, secepat yang mungkin, kerana mereka sangat-sangat memerlukan bayaran untuk bulan pertama SARA 2026, bayaran untuk fasa pertama STR 2026. Itulah senarionya, itulah yang terjadi tahun demi tahun, walaupun sebenarnya mereka kadang-kadang sudah faham situasinya, senarionya, tapi kadang-kadang saja untuk mengapi-ngapikan keadaan dengan harapan agar pihak kerajaan bertindak lebih pantas seperti apa yang dimahukan. Okay, dalam video pada kali ini, Amin nak beri sedikit gambaran yang mungkin lebih jelas berkaitan dengan perkara ini. Pertama sekali berkaitan dengan SARA 2026, tarikh bilakah mula dibayar untuk SARA 2026. Okay, harus diingatkan, yang ini dah banyak kali Amin jelaskan, kalau diikutkan daripada tahun-tahun sebelum ini juga, bulan pertama, bulan Januari, bukannya dibayar pada satu hari bulan untuk SARA tahun-tahun sebelum ini. Itu senarionya dan sebenarnya itu yang terjadi sekarang ini, dan kalau diikutkan, ramai yang dah faham berkaitan dengan perkara ini. Kenapa ianya dibayar lambat pada bulan pertama untuk SARA 2026 ini? Kerana data perlu disemak untuk memastikan siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Nanti pasti akan ada yang bertanya, kenapa tak ikut sahaja kelulusan pada tahun 2025? Tak boleh begitu kerana mungkin ada sekarang ini kategori-kategori ataupun orang-orang tertentu yang dah tak layak lagi untuk terima SARA 2026. Bukan semua orang masih lagi berstatus yang sama. Mungkin ada yang dah bekerja, dah berjawatan tinggi, dah bergaji tinggi, ataupun mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu disemak untuk menentukan kelayakan seseorang itu. Nanti kalau tak disemak, mungkin pula ada yang tidak layak tetapi menerima, dan nanti pasti ada yang akan komplain, meninggalkan komen. Saya lihat jiran saya ada banyak kereta, saya lihat jiran saya pendapatan dia besar, hari-hari makan dekat luar dan sebagainya, tapi masih layak terima SARA. Ini antara perkara yang akan terjadi kalau tiada semakan dilakukan untuk memastikan siapa yang benar-benar layak untuk menerima SARA 2026. Dan semakan ini kebiasaannya hanya dilakukan setahun sekali sahaja. Jadi bayaran untuk bulan pertama itu bukannya tak dilakukan, cuma lewat sedikit, mungkin lewat 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin lewat 3 minggu begitu. Tapi untuk bayaran bulan-bulan seterusnya, bulan Februari dan kedepannya akan seperti biasa kembali pada 1 hari bulan. Cuma untuk bulan Januari saja yang agak sedikit lambat. Dan ini telah pun dijelaskan pada bulan 12 lagi. Admin sering adakan video, walaupun ramai yang kata dah bosan dengar informasi yang sama, tapi disebabkan bosan itulah ramai yang mungkin tidak mengetahui berkaitan dengan perkara ini. Jadi admin dah ulang banyak kali pada bulan Disember beritahu yang bulan Januari tidak akan dibayar pada 1 hari bulan Januari. Jadi harus rancang perbelanjaan untuk bulan Januari sementara menunggu bayaran bulan pertama untuk SARA 2026 ini. Tapi mungkin ramai yang ambil endah tak endah kerana merasakan perkara itu tidak penting. Dan sekarang ini setelah bayaran lewat dilakukan untuk bulan pertama bagi SARA 2026
dah mula buat bising kerana mungkin ada yang benar-benar bergantung harap pada SARA 2026 ini. Kesan positifnya, SARA ini benar-benar membantu golongan yang memerlukan. Kalau tidak membantu, tak mungkin orang bising. Kenapa bayaran masih lagi belum dilakukan untuk bulan pertama bagi SARA 2026 ini? Jadi dijangkakan sekali lagi untuk bulan pertama SARA 2026 hanya akan dibayar sekitar pada pertengahan bulan Januari. Ini nak beri gambaran yang lebih jelas kepada anda. Berkemungkinan besar sekitar pertengahan bulan Januari ke hujung bulan Januari. Itu adalah tempoh masa bayaran yang dijangkakan bakal dilakukan untuk bayaran bulan pertama SARA 2026. Okey, untuk STR 2026, pembayaran fasa pertama pula yang ini dijangkakan juga sekitar pertengahan ke penghujung bulan Januari 2026. Yang ini agak straightforward. Kalau kita imbas kembali lihat pada STR sebelum ini juga, bayaran fasa pertama kalau dilakukan pada bulan Januari kebiasaannya sekitar pertengahan ke penghujung bulan Januari. Jadi senario yang sama dijangkakan akan berlaku untuk pembayaran fasa pertama STR 2026 ini. Dan harus diingatkan kelaikan SARA 2026 bergantung kepada keputusan kelulusan STR 2026. Lulus STR 2026 secara automatik, lulus juga untuk SARA 2026. Jadi itu adalah formulanya, itu adalah equationnya. Cuma bezanya nanti ada yang akan juga diluluskan atas kategori e-kasih miskin ataupun miskin tegar, dan ada yang tidak akan diluluskan atas kategori e-kasih miskin ataupun miskin tegar. Yang paling penting sekali, yang paling asas sekali, harus lulus STR 2026. Jadi secara rumusannya bolehlah diberitahu bahawa bayaran bulan pertama SARA 2026 dan bayaran fasa pertama STR 2026 hanya akan berlaku sekitar pertengahan bulan Januari ke penghujung bulan Januari. Sekarang ini kalau anda buat bising macam mana sekalipun, perkara itu tidak akan berubah. Jadi tunggu saja sehingga pengumuman dikeluarkan, informasi dikeluarkan untuk maklumat lanjut berkaitan dengan perkara ini. Dan Amy sendiri juga akan mewar-warkan informasi terkini berkaitan dengan tarikh sebenar bayaran untuk bulan pertama SARA 2026 dan bayaran untuk fasa pertama STR 2026. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.